Halo, Dengar. Assalamualaikum. Dengar, dengar, dengar. Waalaikumsalam. Okey. Sorry ngaco, sorry ngaco. Siapa? So, kita mula short apa nama tu? Ah, Short oh, refreshing nak untuk flashing. refreshing. Okey. So, jap kami share. Share. Sini share tu. Oh, dah. Jap. Dah. Okey. Sekejap kami close yang lain dulu. Hmm. Uh, ada tab. Okey. So, sekejap ambil share screen. Okey. Nampak kah? Okey, nampak. Okey, so first kali nak tok tek lah. Okey. Okey, so tok formnya nak. Form ya. Okey, so Straight ya form tu biasa. ya straightforward tok. Kau Hmm, straightforward tok. Okey. So first kali kita perlu mengkamera lah. Kita perlu ah, extract nyampun apa nama? Information yang perlulah daripada ah, form tu. Okey, so contohnya first kali personal detail. Personal detail selalunya misalnya login. Uh, Sekejap. Uh, List staff kita dah beri income tax ya? belum. Belum Untuk oh. semua kah? Oh, Tidak dengan isi tu. okey. Si modal list staff lah, nak tu actually si perlu key in lah. Yang akan Okey, based on email yang login ya, yang login pakai okey, email sendiri nak, yang akan load okey, maklumat tu semua. So dia boleh isi tapi untuk form tu kami akan polah juga lah. okey, Baik akan polah. Okay. So personal details tu yang akan ada. Kalau kita boleh modify misal dah ready maklumat ya. Apa okey. nama tu? Boleh kita mengaturnya designation. Okay, kita ada division. And then kita ada section. Okay. So designation kami asal tu ialah lookup. Betul? Lengkap, okey. Name tu ialah text. So selalu kami Okey. memang start ke tu lah. Kita start Betul, by betul, betul. identifying infonya. Okay. Division pun lookup. And then Okey. section tu pun, section mau type kan lookup. Section ya hanya lookup ya sah. Lookup oh. Okay. Hmm. Type Okay. So lookup. Okay. Kedua kita ada itineraries. Generis. Okay. So yang dua-dua yang ada sikit duit kita maksudnya patutnya banyak-banyak kah? Setidaknya untuk mensigit hari hanya ya ada tiket belon hanya perlu isi lah. Date Si bila soalnya maksud dia isi. tadinya ada misalnya ada transit ke apa yang perlu ataupun misalnya yang first sekali kami mau mula pergi ke Sibu, lepas tu dari Sibu pergi ke Miri, contoh kedai anak. Contohnya Betul. perlukah Sibu Date atas tu yes, Miri yes, kata yes. okey. Betul. So mau macam yang kami nak kata itinerary tu yang pun yang atas tu ialah child section. Style lah. Okey. So kita akan pakai child. So dekat situ dalam child tu ada date of departure. Lepas tu kita ada destination, and then kita ada place of stay, and then kita ada flight time, flight number, dengan uh, mau dicantumkan diasingkan oh, Hmm, flight flight time. number and time sama. Kami biasa Cantum cantum. cantumnya oh, flight number dan time which mean pakai teks lah. Nah, Dia teks je lah. Okey okay. teks je. So date of departure tu ialah date picker, type date lah. Destinationnya ialah text. Place of stay tu ialah text. And Hmm. then flight time tu ialah text. Ah, Okay, lepas tu kita ada date of return dengan flight number time, number oh, uh, time. So nak, tu betul. kita akan mula nyam return. So tu yang pun date of return. Type-nya ialah date. And then kita ada flight number, time. So ialah text. Okay, so tu child, tu normal section. Buka kita section. Tu ialah section biasa. Okey. Section ya, sikit child. Okey, lepas tu kita ada yang debah tu. Apa tu? Yang pun agenda lah. Hanya
Agenda purpose lah. Okay. So dekat Dia situ ada kita satu. agenda lah. Tok kelak. Agenda toknya ada perlu distatistikkan kah saya tak nak. Tok. Sudah. Nya just Okay. saja. Punya perlu distatistikkan, kita guna agenda tu dalam next form lah. Tapi misalnya Oke. cuma untuk paparan bila buka and then perlu ada approval ke apa kan, kita boleh Oh letak ya ya, dalam papangan saja. child. Hmm. So nanti kita boleh pakai child ya. Simple. Child kita ada item which is text and then kita ada ada date lah. Okay, lepas tu kita ada uh, venue lah. Venue. So tu ialah text and then kita ada purpose. Purpose tu text. Okay, so macam tu nak kan tu mun kita mau berinya pun naming field mun dapat jangankah ke datuk Hmm. aja lah. Nya perlu ada macam itu kita Hmm. perlu nambah agenda depannya. Item Agenda satu, item dua. tu Agenda item, agenda ada date. date, Okay. nya mesti clear lah. Sikit label Udah dan clear. sebab. Oke oke. So, okay, macam ni. So, kita tahu datuk ialah item dalam agenda. Takutnya ada Orang, selalu oke. barang-barang kita selalu borang selalu bertangkah Ada date juga. banyak date juga nak. Betul. Okay, lepas tu kita ada advance. Hmm. Advance. Ya, Okay. teks lah biasa. Okay, tu kita akan jadi kah sikit section yang pun juga lah. Advance. Untuk section normal. Lepas tu ni adanya pun amount. Amountnya tu ialah advance amount, sorry. Advance amount. Nah tu ialah number. Number. And then signature of applicant, signature of header, termasuk tu ialah Proses lah. approval process. Yes. Approval untuk advance. Proses. Okay, sekejap tenangga. Travelling advance. Tu ialah untuk general manager. Lepas ya, booking of booking of passage tak? Itu ya di Admin. Admin pun. admin ataupun finance kami orang Okay. mengisi. So, untuk yang data ke datuk, selalunya kami akan mula sikit section lah. Okay. Oke. Booking of passages. So, kami akan pakai section. Sama ada tu ada dalam section ataupun yang sebagai normal section ataupun yang sebagai approval section. Untuk is a part of approval. Tapi misalnya tu ialah kita embedded data aja, kita boleh guna set lah. Embedded ya. Embedded data aja. Maksudnya dia daripada list nya boleh klik apa nama tu? Klik Update ya. booking of passage. Nya boleh Yes. update dia aja nak. Yes, So nanti Ini update aja benda ya. So kami orang yang ke inform finance untuk beli just kami orang update di sini aja lah. okay. Dia Siapa dah beli booking ke dah beli. untuk tangkap teks dulu. Teks ya. Sign saya dulu warrant number. Warrant number pun text and then passage charge to pun text. Sorry. And then lepas ya ada date-nya. Date tu asalnya auto lah kot. Okay. Kita ada date. Ataupun kita mesti engkah ada something depan lah. Message date. Versus Okay. date. So tu ialah date. Okay. Okay. Bila dah siap tu, maksud tu habislah. Settle tu. So kita perlu identify apa sikit. Yang pun proses. Okay. So kita akan kasih tu dah settle lah form atas lah. First kali Okay. kami memang mula kena basic directly lah kami. Supaya lebih teratur lah. So proses. So proses first kali ialah ada head. Betul? Head. So dekat situ head pun approval. Lepas ya kita ada sikit lagi untuk general manager. Dua. So general manager. So head tu ialah head apa? Head of unit, head of department, head of unit. Okay, head of unit, head of department. Info tu macam ni kita mau dapatkan info tu. Adakah daripada division? Daripada section? Dari division boleh je. Division maksudnya misal division kan lookup. So ni akan ada sikit field untuk nyimpan email approval tu. Head Jabatan, designation ni nak. Betul. So dekat situ kita akan ambil daripada
Tok ialah nyapun approvernya ialah daripada apa nama tadi? Daripada Division. division kah designation? Division lah, division. Division. Okay. Division. Kalau division ada wadah designationnya, Uh, jawatannya. dekat Ah, division dekat designation dan sepatutnya nak. Jawatan dan penjawatannya nak. so bermaksud dekat situ nyampun head Designation nak. head tu bergantung kepada nyampun designation kah? Jawatan jawatan division. Ketua unit dengan ketua bahagian. Okay, okay, okay. So bermaksud uh, head tu misalnya ialah macam ni tengok. Unit IT, Olen ketua unit, so nya perlu Uh, approve kami orang pun ya lah, apa? bawang tabling lah. So unit ya division kah? Unit and division. Unit and division. Ah, ah. So maksudnya Kami orang, okay, imagine dengan itu. So kita ada sikit lookup division. Dalam lookup ya kami plan lah atau plan kami tadi. Kami mongkas ya nyampun siapa headnya dengan email headnya. yes. Ha. Betul. So kami akan ambil maklumat ya untuk digunakan sebagai approval. Macam ya. Ah, Okay. So dekat situ maksudnya kita ambil daripada division lah. Division situ yang akan ambil daripada maklumat ya ambil kat tu lah. Sebagai aja. hmm. Nyampun head email. Yalah. Tok fahami. Okay. General manager tu memang seorang je nak. Jawapannya soalnya. Okay. Kita boleh fixkan terus kepada emailnya lah. Hmm. General Email, manager okay. at Seridik. Macam lah. Penting tak. Okay. Okay. So kita dah ada dua proses. So cukup tak proses tu? Hmm. So sebelum approval Apa? lah. Bagi tu aja. Lagi aja. Hmm. Okay. If So. okay. Sebabnya ada macam kami orang pun ketua unit, kami orang sedana, kami orang pun Hmm. supaya atas dia ada ketua unit hanya boleh approve. Boleh Macam approve senior juga. manager. Ah, boleh approve. Okay. Moon case ke tak ya? Tapi macam ni Nya mau ada tahu. nya Kita boleh tambah situ nyampun email uh, je lah. email koma bukan maksudnya Koma je lah. bukan head email lah tu kira the approver pun Approval uh, email lah. approver email ya kedaya Okay. lah. Tapi macam tadinya Okay. kita boleh engkah multiple ya. Ha, Okay. Boleh. Boleh. Faham, faham. okay. Okay, so kedaya. Tapi sikit je ya, bila Datuk disubmit, misalnya kita angkat bagi email, saya ada dua akan terima email. Cuma yang tadi, Ah, ah, ah. yang misal macam Tek Roland ada nak, Roland boleh approve tu Hmm. lah. Misalnya saya ada, Ah, boleh inform yang second ni untuk tolong approve. Tidak ya? kedua. Okay. 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 Okay, so macam ya. Okay, so Tok dah settle. And then lepas ya, okay, bila dah tanggal situ, kita tanggal balik dalam form kita tu. Kita tanggal, ada si lookup. So kita tanggal situ ada lookup nak. Ada. Ah. Designation, division, section. Okay. So dekat situ kita perlu identify lookup lah. So oleh kerana tadi kita belum ada info ya. So kita just identify-nya kita tahu je lah. So Hmm. lookup. So ni ada first ialah dia designation. Hmm. Lepas ya tadi designation tu saya dah bagi lah. Masih sama lah. Pakai apa nama tu? Code, name, extra ya. Stop name. Hmm. Okay. Lepas tu kita ada division. Division tu perlu additional data. So kita ada code. Hmm. Boleh je pakai extra sebenarnya. Tapi kami rasa Hmm. acak lagi mungkin tangkah nyampunnya lah. Ada additional datanya ialah Hmm. nyampun apa nama tu? Approval Approval. email. Kena ya. And then kita ada section je. Section tu lookup biasa aja nak. Code, Bisa. name, extra. Okay. So kita Hmm. dah ada identify tu ialah proses. So proses. So ialah apa nama? Lookup. 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 Hmm. Okay. Next apa lagi? Masih ingat sih? Dah pergi training. Ah, Masih ingat sih apa yang perlu di identify? nyampun data proses Lookup. lagi. Nyampun group, access group. Grup, access group. Yes, group. Nyampun access group. Access group. So dekat situ kita langgar. Nya ada of course nya ada sikit nya ada yalah nya ada apa nama tu pemohon lah which is Hmm. tadi staff biasa nak
So, Staff, staff tu memang tu kita pakai apa nama tu? email. Uh, Staff tu kita asyik perlu add dalam staff lah. Maksud tadi kira Hmm, pun user, common user, public usernya lah. Kira staff tu tadi. Okay. hmm. Lepas tu kita ada Head yang pun head approval, maksudnya approval saya perlu approval. sebab 10 kita dah ada ada fix ah. dah ada. Okay lah. Dah Pasal ada kita ada admin. admin Admin boleh nanggar semua. Okay. So Hmm, admin tu yang boleh nanggar semua lah. Nanggar semua. Okay. Ya ajak lah. Semudah-mudahnya mau ada perubahan. Kita orang boleh adjust hmm. accordingly lah. Okay, okay. Okay. So next. Bila kita dah settlekan semua tu. Hmm. Okay. So kita boleh terus bola lah. Okay. Tu kami angkat ke tepi ya. So si Ah, nampak. Okay. Okay. So dekat situ kita boleh boleh pergi ke iReka. Okay. Kami create sikit lah. okay. Okay. Tu apa namanya tu? Apa namanya tu? Traveling form. Sedikit traveling form. Application Okay. form. Application form. Jadi dia Application. traveling application. Link application. Okay. Oleh kerana untuk panjang gila, kita boleh engkau sedikit SETA. seta. SED. 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 TA. TA. Okay. Seta. Okay. So Google use email untuk ya. Hmm. Okay. Hmm. Itu semua saya ada masalah. Hmm. Okay. Dalam advance pun rasanya saya dah apa. Ada. Hmm. Okay. So kita save. Okay. Macam biasalah. Ke screen yang Ah. semua biasa. Okay. So dekat form tu. Mau kita nanggap balik Hmm. situ. Apa sana. Okay. So kita ada form tu nak. So kita boleh Ah. start mula lah. Hmm. Start mula. Okay. New form. So ialah di traveling application form. Okay. Okay. Life cycle saya perlu. Apa nasional saya perlu. Tu biar kita tahu aja. So kita save. Okay. Mau kita nanggap dekat situ. Kita dah pecah ke acak dah. Nyampun apa nama tu sectionnya. So apa yang perlu kita pula. Kita masukkan tu dalam tu lah. Jap. Bagus kami. Okay. Oops, salah. Okay. Supaya senang. Okay. Okay. So situ kita akan beri namanya personal details. Section biasa. Section biasa. So save. And then kami akan mula 4-3 tu lah. So cara paling mudah kami start masuk situ. System ini. Name. Designation. Division. And then section. Okay. So nanti kami just designation, division, section. Okay, nanti mungkin kita boleh buatnya ini lah. Okay, name, designation, division, section. Okay, sikit teks. Yang lain tu semua lookup. So designation tu kita boleh tukar jadi lookup lah. Drop down, new lookup terus. Division, type-nya ialah database. Database-nya ialah lookup yang normal. Code name extra, so kita biarkanlah. Kita boleh jadi disable extra mesti pakai. Tapi kita biarkan aja. So save. Hmm. Okay, single, save. Designation dah settle. Lepas tu kita ada division. Okay, division kita boleh edit. Tukar kepada lookup. Drop down. Welcome. Okay, lookup kita create terus nyampun lookupnya tu kita nak division. Okay. Code name extra. Lepas tu Name extra. ada additional field. Approval email. Approval emails. Okay, so tu kita beri nama division. Pilih Hmm. database. Enable additional data field. So, Okay. dekat situ kita boleh engkau Approval email. approve emails sebagai teks lah. Okay. Lepas tu kita save. Single and then save. And then last kali section. Section kita maunya sebagai lookup juga. So nanti ialah drop down. Single. Tak new lookup. Itu ialah section. Hmm. Itu lookup biasa. So kita sebelum buat apa-apa lah. So save. Okay. Save.
Okay, first section dah settle. Satu dah settle. Next adalah itineraries, which is child section. So Okay. kita add section itineraries. Untuk kita pilih type child. Okay, child tu bila type child kita actually boleh ada few ya lah, kita boleh ubah use table style semua kita tu lah. So atau kami rasa sesuai lagi nampak pakai table Oh, style lah. Okay. table. Tapi tu oleh kerana belum ada fill dalam ya, soalnya si ada Ah, display apa-apa saya. sudah. Okay. Kita pola dia lah. Hmm, Save. Okay, menggunakan itinerary, soalnya ada date, destination semua tu nak. Okay, hmm, so kami just ambil pakai macam biasa kami ambil yang simple text dulu. okay. Okay, cumanya kami akan ambil tu ini. Tu buang lah. Tu Ah, buang koma. koma. Yes, koma. Okay. Oops, salah. Space kedai ya. Okay. Apa nama tadi? Kami sama juga lah. Kami makin 50 tu. Sebab date di sini tu boleh. Ni sip banyak Susah. detailnya sikit je. Okay, so simple text, so save. Okay, cuma sikit ambil perasan situ nak nyempun date of debacanya ialah date. So kita Date. tukar jadi date lah. Tukar jadi date. Date. Date picker. Okay, date picker, so save. So macam ya. So untuk Okay. itineraries pun dah settle. So next kita akan Hmm, mula untuk return. Return tu hanya section biasa. So kita pakai section biasa. Okay. Lepas ni ada dua aja, date of return dengan flight number time tak nak. So nanti kami boleh pakai simple text je lah. Kasih ya. Okay, kami boleh copy. Tap. Flight number time. Macam ya. Text. So sama aja. Kami suka pakai 50. So kah kedai ya. Date of return ialah type date. Date picker. So macam ya. Okay. Lepas ya Zif, next. sikit lagi. Oi. Cepat deh. Macam untuk Oh. tenaris, namun kami orang pakai kenderaan darat macam dak van dan nombor kereta Hmm. memang langkah kah itineraris nak. Nombor kereta. Mau kasih tu. Mun Ada. macam Okay. ada nombor kereta yang spesifik macam kami orang si pakai flight nak, just pakai Hmm. darat untuk ya. Kami orang nangkah nombor kenderaan ya. Nombor kenderaan. Hanya look up lah. Okay, look up. So, which mean tadi dekat Dalam situ itineraris lah. tambah sikit lah. Ah, Hmm. nombor kenderaan. Oh, yes. Return sama je. Return sama je. Okay, so nanti kita boleh tambah. Ingat ya, nombor Nanti langkah yang apa. kuning. Kah kita omong kah ada sikit using ada sikit tek. Using ya nak. Oh, mau kah ya kah? Violet. Boleh choose. Hmm. Sekejap eh. Sekejap mikir lo. Mikir lo. By land, by flight. Macam mana? Atau punya checkbox je. Boleh. By, Klik pun boleh by nak. Tak ada land. masalah. Hmm. Hmm. Okay lah siapa kita makai Hmm. makai Simple. simple toggle kah? Ada radio pun okay je nak. Radio kejap ah. Hmm. Radio. Asalnya choose. Okay. Okay, simple je lah. Sebenarnya memang dua option aja nak. Simple. Dua Uh, option aja. mode of transport. Transport, yes. Uh, by Flight, by apa? by By flight nak. flight, by land. Macam mana? Ah, ah, Okay. So macam ya. So dekat situ tadi kita ada sikit lagi lah untuk apa nama tu? return. Yes. Jap sikit. Plate number apa tu? Vehicle. Vehicle number nak. Uh, vehicle. Choose vehicle kah? Vehicle. Vehicle Ah, aja lah. Vehicle aja. vehicle je lah. Simple je nak. Saya drop down. So dekat situ kita orang ada lookup untuk senarai kereta lah nak. Ah, ah. Okay. Vehicle. Database. Nya pun kod kereta yang number plate. Nama kereta yang Ah, model kereta lah. Okay. Save. Dan single. So
Untuk kita sebanyak kacak kita beri 50 juga. Cuma nantuknya akan misalan nya pun mode of transportnya sama dengan apa tu? By land. Natuk misal mode of transportnya salah. Mode of transportnya sama dengan by flight. Okay. In case kita orang kelak akan menukar value by flight by land untuk jadi value lain, kita orang perlu make sure update kat situ lah. So kita makin simple apa nama tu? Kita makin simple option situ. So ni asyik ada code. So kita pasal makin textnya lah. Okay. So return sama aja. Sama sama. Maksudnya sikit situ kita perlu pakai radio option juga lah. Oh, bukan simple. Radio atau transport return sebab boleh sama. Sama. Hmm. So tu by flight ada save macam ni ah. Okay, so sama aja kita ada vehicle dah lah. Ambil pada drop down single vehicle return. Return. Hmm. Ambil lookup yang sama. And then situ prerequisite-nya misal mode of transport return-nya Thailand. Prerequisite ya apa sih itu? Prerequisite tu kita mau show height-nya. Contohnya macam Oke. okay, sekejap Okay, faham kami. Tu nya sama dengan atas nun. Return. Tu okay, so close. Okay, so situ transport return by flight. Okay, so option. Okay, Ya. so untuk return sudah. Ada portion mileage portion. Dan ni? Saya dah salah. Oh, lain. Okay, okay, okay. Okay, so kita ada agenda. So sama juga kami akan mula agenda, child, section, save dulu. And then agendanya ialah itulah. Okay, so agenda item, text, agenda date tu kami berinya 50. Type-nya ialah date picker, agenda venue tu nya text juga, cuma kami mau berinya 50. And then agenda purpose tu nya boleh type panjang sikit lah. So, long text. Okay, so tu agenda lepas ya berkaitan dengan advance. Advance ialah section biasa. Advance tu cuma ada advance amount which is type number. So amount. Okay, and then kita ada booking of passage. Tu ialah untuk admin purpose. Section admin purpose. Okay, so kah simple tab salah.
And then passage date, type date. Figurnya type date. Okay, passage data, type date figure. Booking done by. Okay, so macam ni lah. Okay. So, bila dah settle tu, apa kita perlu buat lah? Test. Betul? Pergi situ. So, misalnya pilih by flight. Ni akan keluar flight number. By lane. Ni akan saya. Pasal agenda. Sama juga. Agenda je boleh masukkan. And then advance. Ni type advance amount. Itinerary tu. Ni boleh by flight. So, ni boleh type pilih. Atau, ataupun by lane. Ni boleh pilih vehicle. Okay, so save. Ni kedai yang. Okay. Cuma tadi kita belum pilih nyampun apa nama? Tak tak. So kita mau paparkan nyampun date of departure, destination, place of stay, flight number, vehicle. Kedai ya. Okay. Okay, and then untuk agenda pun kita boleh paparkan dalam bentuk table style lah. Item, date, venue, purpose. Okay. So, macam agenda tu bila kita add bla 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 bla. Tak, nah, akan simpan dalam bentuk table. Ya. Lebih mudah untuk ditanggal lah. Betul. Gerak ya lah. Okay. Yang add lagi by lane contohnya. Vehicle yang boleh pilih lah. Kalau ada okay, look up. Lain tu name tu buat masa tu nya key in tapi kelak kita orang boleh polahnya apa nama tu? Based on peti kita lah. Dah data Yeah. peti kita nak. Yes. So, dalam Excel lah just import kan sebenarnya. Excel boleh import. Boleh import. Okay. Untuk macam kita orang Ikut mau field tu lah nak. misal kita orang mau yang designation tu nak kita orang division tu tadi kita orang boleh export dulu. Macam ya. So kita orang boleh key in lah. Yang akan jadi kedai tu. So boleh typekan nama extra. Approval name mesti email approval lah untuk division ni. So boleh masukkan maklumat tu lepas tu re-import balik lah. Re-import dekat situ. Yang akan import maklumat division ni. Okay. So Datuk tadi formnya dah settle. Cuma prosesnya tu belum nak. So kita masukkan ke part proses lah. Prosesnya ada dua aja. Simple. So sikitnya ialah head. Approval. So Datuk kelak kita mau ambil daripada apa nama tu? Division pun lookup. Division dan data dot approval email. Macam ya cukup. So kelak sekali set up dalam lookupnya siapa yang approval untuk division ni yang akan jadi approval kat situ lah. Okay, and then lepas tu kita ada sikit lagi untuk general manager. Manager fix juga atau kita orang boleh masukkan apa nama tu? Buat masa tu kami engkau apa-apa je lah situ. Kalau kita boleh type email orang yang manually dah. Contohnya test ataupun email kami. Contohnya kedai ya. So, yang akan approve lah. Misalnya perlu ada backup orang untuk approve, kita boleh tambah email lain juga lah. Okay, sebelum ya, kita nak balik ke form tadi. Okay, saya ada perlu maklumat apa-apa, tambahan apa-apa. Saya dah. Ini cuma approve, not approve saja. Okay, so macam ni lah. Okay, so Datuk dah settle untuk form dengan proses. Okay, so next, bila kita dah ada, bagus kami etos email kita orang. Apa email kita ada? Abang Nazrin at gmail. Abang AB. Nazrin at selidik.com. AWZ, NZ, REN at selidik.com.my. Okay.
So kita boleh access tu kelak lah. Hmm. Okay, bila form kita dah ada, kita perlu mula pun dataset. Okay. Pertama sekali macam biasa selalunya by defaultnya lah memang mana-mana sistem pun selalunya kita anggap patternnya memangnya akan ada. Sekejap, memanglah tolong. Kita dah masuk ke topik kedua which is dataset. Okay, dalam mana-mana sistemnya confirm akan ada view dataset lah. First kalinya ada dataset untuk yang pun my application. Which is yang pun user pun dataset lah. User bila yang apply, yang isinya boleh go back kepada applicationnya and then boleh apa nama tak nanggal lah status permohonannya ke apa kan nak. So. Keduanya ialah segi senarai yang require approval. Require approval tu selalunya untuk approval. So list tu bila approval buka, misal ada benda yang perlu approve, ya nampak lah apa ya. So, boleh buka and then Soalnya boleh sebelum approve. go through the email lah, ya just kat DC aja lah. Boleh juga ke Boleh. siap, boleh Okay. juga daripada email. Takutnya terdelete Okay. emailnya. Itu. Okay, so dalam sistem ada juga. Okay, and then itu default mana-mana sistem lah. So, sikit lagi ialah yang memang perlukan admin list. Admin list tu maksud tadi admin yang macam manage benda berkaitan tu yang boleh nanggar semua lah. Semua permohonan dah di-approve kah? Siapa yang apply, yang belum kena approve. Siapa yang dah mohon sebelum tu, benda kedaian yang boleh nanggar lah. So, itu ialah admin. Okay. So, type-nya tu admin ataupun all lah. Yang punya. Okay. So, first kali kita mau mula yang pun my application dah. Application. So, situ ambil pada form tu ialah type user. User, so kita mau yang pun isi je yang boleh handle. Okay, so dekat situ kita boleh pilih keluarkan apa nama tadi? Yang pun maklumat. Oh, tapi situ saya dah macam detail apa tu? Perkara travel yang mau travel untuk apa yang saya dah. Purpose deh. So kan, yang agenda. Dalam agenda kah? Tak, dalam situ. Ya. Agenda purpose. Ni apa tajuk besar saya dah. Masuk dah. Ya, Saya just dah tajuk besar. sini aja. Okay. So agenda purpose dengan Venue, venue date kah? and then agenda date. Hmm. Okay. So macam saya coba aja. Okay, untuk Okay. user tu yang selalunya yang boleh nanggar semua lah yang mohon lah. Okay. Okay, lepas tu kita akan nanggar dekat situ. Tu enable add dekat situ. Apply. Proof. Apply. Apply. So yang boleh apply terus lah. Okay, so save. So, yang kedai lah keluar kelak. Yang akan keluar list. Okay. Kita belah kelak kita ngatur lagi. Okay. Sikit kita dataset ialah untuk require approval. Untuk type-nya approval. So, dekat situ yang boleh nanggar yang pun name, division, designation kelak. Boleh adjust Division. lagi. Macam agendanya, agenda Hmm. purpose, Sistem date yang ada date venue purpose. venue purpose. Okay. Hmm. Lepas dia tadi, nato kita bolehnya yang submitted. Pilih all pun siapa juga sebab All. Ada. kecuali draft lah. Sebab Hmm. munnya si require approvalnya, si require nya action memang saya akan keluar situ. Okay, betul. Macamnya. Okay, so kat situ tok-toknya si boleh. Si boleh apply. Toknya cuma nangga aja. Okay, save. So dekat situ, nya si boleh edit. Nya si boleh delete juga. Kerjanya untuk Okay. view dan approve aja. Okay. Okay. Next kita akan ada last kali untuk admin. Admin list, okay. So untuk admin tu of course yang boleh nanggar semua lah. Semua. Name, designation, division, section. Lepas dia yang boleh nanggar yang pun agendanya, agenda purpose, date, venue, item. Yang boleh nanggar semua kecuali drafted lah. Kita semua nanggar. Lepas dia tadi dekat situ, saya boleh add.
Okay, so macam tu. Filter. Filter kelak misal perlu kita boleh tik-tik lah, update lah. Masih ingat nak macam Mm-mm. ni mau update ni? Okay. Filter. Yes. Okay, cumanya dekat admin tu je saya boleh delete juga lah. Nah, Ya, saya boleh okay. Mungkin kita perasan tadi ada booking of passage, betul? ah, Yang boleh diupdate oleh admin lah, update benda tak nak? ah, 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 Okay. So kita mau guna benda tu, tu kita akan menggunakan sikit sikit apa nama tu? Reka pun facet lah, facet. Okay. So macam ni kita mau pakai facet tu, dekat situ dalam form tu nak ada button edit, betul? okay. Okay, bila kita klik button edit, dalam option ni ada tu apa nama tu, usual facet lah, normal pun facet adalah add edit view. Sikit lagi situ kita boleh tambah sikit facetnya, edit passage. Macam ni. So kita boleh edit apa nama lah, tapi as long as nya lain daripada yang tu lah. Yang tu mereka edit passage tu. So kita save. Okay. Macam ni kita mau guna facet tu. Okay. Kita nak dekat tepi tu ni ada macam tu lah. So apa yang kita mau pula, bila admin yang mula pakai facet edit passage tu, yang lain tu yang saya boleh edit. Dia cuma boleh edit yang debah tu aja, betul. So kita mau mula kita ya. Kita perlu update section tu lah. Section tu contohnya dekat visibility. Untuk edit passage tu yang akan jadi view lah, view only. Okay. Sama juga untuk tu yang akan jadi view. Tu pun yang akan jadi view. Okay, mana-mana yang kita dah update yang facet yang akan ada log simbol tu, apa tu? Tanda tu, maksudnya ni ada double facet lah dalamnya. Okay, so sama juga agenda, visibility-nya. So edit facet-nya view. Advance pun sama juga. Visibility, view. Okay, cuma booking of passage tu. Visibility-nya, misal edit passage-nya boleh edit. Okay, macam ni. Okay, and then untuk booking of passage tu, misalnya add edit view, kita sibuknya nampak. Bila user add, kita semua benda tu keluar. So kat situ kita boleh mulahnya jadi hidden. Ataupun hidden. Tu untuk view pun kita boleh mulahnya jadi view je lah. Macam ni. Okay. So kita tengok apa jadi. Misalnya dalam add, macam tu. Nya tabur, maksudnya tadinya hidden lah. Okay, sama je untuk edit punya hidden. Untuk view. Okay, bila view. Okay, ni dalam untuk view. Lepas saya bilanya edit passage. Yang lain untuk semua view. Yang tu aja boleh. Okay, so kena tu form kita dah ada 4 facet. Which is add, edit, view, edit passage. And then kita dah verify semua facet tu berfungsi dengan baik lah. Okay. Jadi macam ni kita mau guna benda tu. Okay. Untuk menggunakan benda ya, kita pergi ke kita pun dataset tadi nak admin list tu. Admin list ni akan ada sikit action lagi untuk edit passage. Contohnya. Okay. Dalam edit passage tu, inline ni boleh apa nama tu? Open in facet, edit passage. Macam ni aja. Okay. Boleh open in modal dialog lah. Pilih color, so save. Okay, and then sikit untuk edit biasa, kita siap benarkan admin edit lah. Okay, macam ni aja. So, settle lah untuk dataset. Dashboard, mohon perlu, kita boleh polah kelak lah. Mohon perlu, siapa lah. Okay, next ialah structure. Untuk last kali tu. Okay, structure tu, yang kita akan mula ada 3 section lah. So, first sectionnya ialah untuk user. Second groupnya ialah untuk apa nama tu, approver. Approvernya boleh ada section lah. Ada sikit-sikit section untuk admin. Admin tu cuma boleh di-view oleh admin saja. So kita boleh pula group for user. Sekejap. Kami masih sharing ke? Hello. Masih. Oh saya. Saya sharing. Okay. Masih. Okay. Tang senyap gila. Okay, so for user kita angkat ke data.
Okay. Jadi kita ada for approver. And then last kali kita ada sikit lagi ialah for admin. For admin. Okay, untuk for user tu dia boleh view nyampun apa nama tadi, my application. Untuk for approver tu dia boleh apa nama tu, boleh masukkan yang require approval. And then last kali untuk admin dia boleh ada admin list macamnya. And then admin tu kita perlu ada group lah. Access group kita ada admin aja nak. Staff tu nya cik perlulah tu kira public. Public tu cik perlulah maksudnya. Yang admin tu je perlu. So kita boleh create new group admin. Save. So admin. So save. Macam yang okay, next. Settle lah tu sebenarnya. So bila kita run benda tu, okay, macam untuk user, usernya akan nampak juga untuk for approval tu. Cuma nya akan blank lah. Memang saya akan swap punya si ada sebagai approval, nya akan blank lah. So biasa tu siapa lah kita angkas itu. Okay, so untuk user biasanya boleh apply. Contohnya tu. Design saya ada, division saya ada, section saya ada. Untuk kita test, maybe boleh pola sikit division lah kami asal. Oh, sikit juga. Kita boleh tambah sikit group untuk sistem setup. Sistem setup tu cuma boleh tanggal oleh admin je lah. Dalam sistem setup tu kita boleh masukkan semua setup tu lah. Untuk division. Sekejap. Kerana ada 2 gig division tu. Oh, sikit gig designation. Okay. Yep. Okay, so save. So kita akan ada designation, division, section, vehicle tu lah. So dalam untuk admin tu tadi nya boleh kira configure benda-benda tu lah. Lepas division, designation, maklumat list of vehicle, lepas ni hanya boleh juga manage group siapa dalam admin, benda dah ya. So of course untuk testing tu kami masukkan kami juga lah sebagai admin supaya kami boleh update benda ya. Okay. So mau kita run, oleh kerana kami sebagai admin kami boleh ada update setup tu lah. So section kami, let's say kami angkat satu tu, section 1, designation kami boleh tambah, let's say tadi kami angkat kami sebagai executive. Lepas ya division kami boleh angkat tu di satu, division 1, menangkap situ kita dah ada approval email lah. Kita boleh setkan lah siapa approval untuk division tu. Bila M Razif, save. Vehicle, kami boleh kas itu, let's say QS 4321N, kas itu, let's say tadi, Pro 2 Tiva, okay, and then lepas ya untuk user tak, okay. Okay, contohnya, user mau apply, so kas itu, Action 1, itineraries, contohnya by lane, date-nya 16, destination, Cebu, list of stay, Kingwood, Cebu, lepas saya tadi, vehicle, to save. Macam ya. Okay, untuk return, by lane juga, 18, vehicle, okay, Ativa, agenda, betul. Contohnya, let's sharing agenda date ialah pada 17, venue dekat Cebu Convention Center contohnya, to share
knowledge on certain aspect of cyber security. So safe. Contohnya ini boleh tambah lagi lah. Advance, kami perlukan advance dalam 200 contohnya. So kami submit pergi ke head approval. So bila submit dekat situ, ketuk yang keluar lah dalam my application list tu. Okay, misalnya ada multiple agenda, yang akan keluar multiple lah dekat situ. Okay, yang boleh edit, view, delete lah untuk user biasa. Okay. Okay. Lepas tu tadi, oleh kerana dalam kami dah set kami sebagai approver untuk apa nama tu? Untuk division tadi, so yang akan keluar kat kami lah approval. So dia nama, executive, division and then agenda and purpose tu lah. So kat situ kami boleh view and then kami boleh approve. Okay. Okay, jadi luluskan contohnya. So submit. Okay, bila kami dah submit, yang akan pergi ke kami bagi jual lah. So head pun Head, kami jual tadi. Bukan head, apa nama tu? General manager pun kami jual tadi. Okay. So dekat situ, yang akan masuk balik ke situ lah. Ke apa? Actually list required approval tu yang boleh diguna for both untuk yang head and then untuk yang general manager tu. So kita guna sikit dataset je. Maybe membantu situ misalnya kami sekejap kami tambah nyampun status. approve. Yes, dekat situ show status. Show status. So dekat situ boleh nampak lah untuk head approve. So tu memang untuk kami pun sekejap lagi. And then view tu kami asal boleh polanya inline lah sebelumnya mau klik-klik ya. So inline macam biasanya boleh terus view. So nya approve je. So submit. Macam ya. Okay. Untuk admin akan nampak list tu lah. And then maybe bagus je untuk admin yang nampak juga status lah. Kami rasa semua tu perlu nampak status lah. So, even user pun perlu nampak status. Okay, admin yang boleh nampak status. Boleh edit passage. Bila nya edit passage, yang boleh nampak tu lah. Tu maybe kami rasa boleh biarkan je dulu lah. Okay, and then tapi yang boleh update yang debah tu. Okay. So yang boleh update. Punya sisi pun saya ada masalah je nak. Tidak masalah. Okay. And then kita boleh just set supaya button edit passage tu cuma akan nampak misalnya dah ada approve dah dua. Boleh juga mau kita ya. Tapi in case taknya sebelum approve dah dua, dia boleh edit. Misalnya even walaupun dia cuba submit belum di approve, dia boleh edit juga. So ya pun tidak masalah. So kita biarkan kita tu je lah. Okay, tanah. Okay, dekat situ ni ada view je. Okay, ada masalah. Okay. Maybe kami rasa tu boleh pula inline je lah kali. Inline. Untuk tu pun dia boleh. Okay, sikit lah. Kami selalunya mana-mana yang mana-mana untuk view tu kami membelah inline. And then yang edit dengan delete tu selalu kami engkah dalam tu lah, dalam drop down tu. Supaya dia susah sikit. Susah sikit nak klik. Nak tekan delete. Yalah. So at least dia view. So ya, at least bilanya memang yang benar-benar niat mau delete baru yang akan klik tu. So nya kira yalah tipsnya lah rahsia. Okay, so settle sampai asal ke Datuk. Cuma kelab perlu tambah mailer semua yang pandai nak dapat nak. Masih ingat? Mailer je nak. Aku mesti ingat. Ingat. Okay, siapa? Kita tambah mailer lah. Okay. Mailer. Kat situ new application. Apa nama tu? Traveling application require your approval. Approval. Okay, hi. The following require approval. So name, division. Okay.
Please perform mission here. View Yuri. And then settle. Thank you. Lah, itu orang update lagi lah. Kita selesai. Okey. Datuk yang hantar kepada approver. Okay, boleh. Keep mailing. Okay, settle untuk yang and then lepas ya tadi bila pergi ke general manager pun perlu inform juga lah. Hmm. Uh, okay, subjeknya. Yeah, traveling application require your approval. Once yang dah approve oleh head, hanya akan ke ya nak. Oh, betul. Okey. Applying application require your approval. Okay, lepas ya nama, surname, division, sorry, division. Okay, macam ni aja. Sama aja, please perform. Approval. Here, so okay. View Yuri. Show view Yuri. Thank you. Kedai ya. Okay, tak sama aja pergi ke approver. Cepat aja, cukup. And then bila approve-nya approve. Okay, mailer name. Approve. Traveling application has been approved. Hai, tak ambil name. Yang apa nama tu? Uh, View Yuri. Regards. Okay. So, kepada user save. Save. Settle. Sama aja rejected tu. Tak boleh madas ya. Application. Oops. Has been rejected. Has been macam mana lah, ataupun decline. And then dekat situ boleh kita padah je hanya pun remark. Remark. Okay, remarksnya kena reject. So and then details. Yes, href view Yuri and then view Yuri regards. Okay, has been rejected kepada user. Macam ya. Okay, and then sikit juga rejected situ rasa perlu juga lah dimaklumkan juga sebenarnya. Guna kita recycle benda yang sama. Mailer yang sama. So, mailer pun dah settle. Settle. Hmm. So, dah settle, mailer dah settle. Ya je lah biasa. Hmm.
Hmm. Hmm. Maybe form boleh jangka tapi sebab punya apa nama tadi? Ni ada dalam situ apply tu. Tapi mungkin kita Hmm. mau takut orang si tahu mau expect ada button apply tu ya, so kita boleh masukkan juga lah. Sini Button dia. ada. Hmm. Yes. So, User. macam ya. Uh, Hmm. Soalnya kan keluar ya lah. apply. Hmm. Ringkas ya, apply terus. Apply. Ah, apply. Saya beli. Okay, so okay, Okay, faham okay, dah structure-nya kedai ni. okay. So, settle lah. Biasa saya ajak. Okay, apa-apa gelak. Kalau kami Hmm. ya lagi, banyak yang kita. Bayar Okay, lah. okay, okay. Tok record Balik deh lah kah? bos tu. Recording deh kah? Hah? Ada, Ada ada record? recording. Ada. Okay. Kami minta recording aja lah. Okay, boleh. Okay. Kami rasa tok apa tu walkthrough yang quite clean lah. Tiada. Ah, saya dah Okay. banyak gelak proses. Tok biasa boleh ambil post dalam ya kelak. Okay. Okay. Okay, ya Okay. ajak. Okay, Hmm. now, okay, Zip, Okay. boleh minta yang ya, yang notes ya. Okay, Notes tu kah? refer. Okay, Letak boleh WhatsApp boleh. lah. Okay, okay, okay. Okay, thank you, Zip. Okay. Okay.